Korang sedar tak? IGM yang ada lebuh raya, pelabuhan, projek-projek mega, tiba-tiba nak diambil alih dengan harga 11 bilion ringgit Malaysia. Soalan aku senang je. Kita tengah jual biasa je tak duit ke ni? Okay guys, listen carefully. Sunway Berhad buat tawaran ambil alih IGM Corporation Berhad. Ini bukan kedai runcit IGM ada lebuh raya, ada pelabuhan, ada projek infrastruktur jangka panjang dan jenis aset macam ni dalam dunia kewangan orang panggil defensive asset. Maksud dia apa? Bukan bisnes yang ikut trend TikTok ataupun social media lah. Ini adalah tentang consistency of the cash flow. Pasal tol masuk hari-hari, pasal pelabuhan bergerak hari-hari. Dan sebab itulah ramai gelar benda ni sebagai mesej tak duit. Sekarang masuk part yang buat orang mula terfikir. Antara pemegang saham terbesar IGM termasuklah institusi macam Pemodalan Nasional Berhad ataupun PNB dan juga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ataupun KWSP. So guys, maksudnya apa? Kalau mereka pegang saham yang signifikan, ini ada kaitan dengan duit rakyat. ESB, KWSP, simpanan persaraan. Ni bukan duit orang lain Ni duit kita sebagai pembayar cukai. So sekarang ni aku nak tanya korang, 11 bilion ringgit Malaysia tu betul-betul cerminkan nilai sebenar IGM ke? Dan berapa premium atas harga pasaran sebelum pengumuman? Struktur bayaran tu macam mana? Adakah ianya tunai sepenuhnya atau ada pertukaran saham? Sebab kalau kita tukar aset fizikal yang ada cash flow yang jelas dengan saham dalam MT yang baru, profil risiko tu mungkin dah berubah. Dan lagi satu, bila takeover ni jadi, struktur kawalan tu memang akan berubah. Keputusan strategik lepas ni bukan lagi sama macam dulu. Dan ini bukanlah accusation. Ini adalah reality corporate takeover. So isu dia bukanlah pro ataupun anti sesiapa pun. Isu dia adalah adakah ini langkah unlock value yang bijak atau kita lepaskan aset kukuh terlalu murah. Guys, aku tak kata deal ni salah Aku cuma kata bila melibatkan dana rakyat, kita berhak untuk faham secara betul. Kalau ini duit persaraan kau nak ambil premium sekarang ke? Atau kau percaya dengan struktur baru lepas takeover? Komen kat bawah, aku nak baca pandangan korang satu persatu.